Kan setiap kali ada reshuffle, dia mesti ada spekulasi, gosip yang Saifuddin akan digugurkan. Salah satunya ialah kerana Saifuddin memang tak selesa lah dengan Farhaj kan. Ingat tak dulu pemilihan PKR? Saya rasa hormat kepada Saifuddin lah. Sebenarnya kan kami kenal lama, berpuluh tahun kenal kan. Out of respect for him, dia mengayu kata jumpalah kat rumah dia. Saya pergilah jumpa kan. Kan Izzah offer untuk menjadi timbalan presiden dilantik. Yang aku belum pernah cerita sebelum ini. Oh, ada lagi? Ada. Kau kena ingat aku ni, aku akan kopek kupas satu. Ialah alasan kenapa Izzah mengayu kita mesti bergabung, Raf. Untuk menyelamatkan parti. Alasan Izzah minta aku bergabung dan menjadi timbalan presiden dilantik itu ialah kerana kita mesti bergabung untuk melawan Farhaj dalam parti. Kerana kalau tidak Farhaj ni dah kawal semua, dia tentu semua, dia gitu gini semua kan. Dan dalam pemilihan akan datang dia akan bertanding sama ada timbalan presiden atau naik presiden, dan dengan kuasa dan duit dia semua itu, maka dia akan ambil alih parti dan rosaklah parti kita. So Izzah ada di sebelah kiri aku duduk kat tengah, Saifuddin ada di sebelah kanan kan. Aku dengar je lah perempuan Izzah cerita. Aku dengar. Aku ingat ayat aku kot. And then Saifuddin cerita lah. Saifuddin meluahkan perasaan dia tentang Farhaj, tekanan, pengaruh semua ni dalam PDRM, dalam kontrak semua ni gini kan. Perempuan cerita kan. Aku ingat mesyuarat itu berakhir dengan punchline aku. Aku tak faham ni. Izzah ni anak Perdana Menteri. You anak Anwar Ibrahim. Saifuddin ni Menteri Dalam Negeri. You kata ini ada macam-macam yang Farhaj ni yang perlu disiasat semua ni. Buat apa kita nak ambil jalan panjang, nak bergabung, nak berlawan Farhaj untuk nanti? Saifuddin, you pergi tangkap je lah Farhaj. Kan? Kata, I boleh tapi dengan syarat Anwar Ibrahim bagi. So aku tanya kat Izzah lah. Itulah cerita dia kenapa mesyuarat itu akhirnya gagal.